Okey lah, Hindu Sanggam dia cakap terima permohonan maaf. Tapi kena ingat lah, walaupun Hindu Sanggam dia cakap terima permohonan maaf daripada DJ Era, mereka bukan mewakili keseluruhan masyarakat Hindu di Malaysia. Alright? Mereka hanya satu badan NGO yang bagi pihak mereka dalam minta terima permohonan maaf. Isu ni terpulang kepada penganut Hindu, masih nak teruskan benda ni atau nak put full stop. Terpulang. Alright, so up to you all. Satu lagi saya nak tanya mengenai Zamri Vinod. Dari tahun 2018 tak silap saya. Mamat ni dah masuk, dah lari daripada agama Hindu. Kononnya pelarian lah, kita tak tahulah. Pelarian dari masyarakat Hindu, lari pergi agama Islam. Kau dah duduk jadi agama Islam, saudara baru. Kau kutuk agama Hindu buat apa sampai sekarang? Dan the best part, Mamat ni, dia ni macam kebal lah. Orang cakap kerajaan tolong dia, backup dia, ada dibayar. Kita tak tahulah benda ni. Sampai sekarang, baru-baru ni pun dia dah bagi statement yang dia cakap, well tu orang minum lah, orang todi lah, macam-macam kan. Sampai sekarang kat Facebook pun tak dipadamkan. Terlalu kurang ajar. Mamat ni, Zamri ni, memang seorang yang kurang didikan agama lah. Tak silap saya lah. Dia tak tahu agama Hindu, dia pergi agama Islam. Agama Islam pun dia tak tahu benda. Dia tak ada orang cakap pemikiran atau pemahaman yang strong dalam agama Islam. Tak silap saya. Sebab tu dia gunakan alat sebagai untuk mempersendakan agama Hindu. Untuk meningkatkan dia punya publicity murahan dia. Mengapa sampai sekarang PMX, all these AGs, PDRM, mengapa tak ada tindakan? Tahun lalu tak silap saya dekat 1,000 lebih laporan polis. Kebal sangat ke? Saya nak tanyalah, saya bukan nak cakap isu sensitif. Tapi mengapa Zamri Vinod ni bukannya orangnya aslinya Melayu, tetapi dia lari dari agama Hindu, pelarian ke agama Islam. Lepas tu dia gunakan modal agama Hindu untuk kutuk kami, dapat publicity murahan. Mengapa sampai sekarang si Mamat ni tak disiasat? Belagak saja. Orang kat dalam sosma yang tak bersalah tu duduk dalam. Baru nak buka kertas siasatan lah, sosma lah. Macam-macam. Apa? Masyarakat India kat Malaysia ni apa? Orang suruhan korang ke? So, kita tengoklah apa kerajaan nak buat kali ni. Apa tindakan kerajaan terhadap Zamri Vinod. Ramai yang cakap, cikgu, Mamat tu kebal lah cikgu, kebal. Memang kebal. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh buat apalah. Semua dia orang backup lah. Macam seorang preacher dari India tu juga. So kita tengoklah double standard macam mana kat Malaysia ni.